Datuk Seri Anwar Ibrahim memberitahu sektor kecerdasan buatan AI, kewujudan pusat data dan digital yang memberi manfaat kepada pembangunan, peluang pekerjaan serta peningkatan keupayaan teknologi antara penyumbang kepada pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 6% yang dicatat negara. Perdana Menteri berkata meskipun pertumbuhan KDNK negara berada pada paras tinggi, sektor berkenaan tidak memberikan hasil pendapatan secara langsung kepada negara. Menjelaskan kekeliruan berhubung persepsi ekonomi itu, beliau menyatakan bahawa tanggapan sebilangan pihak yang menganggap pertumbuhan kukuh akan membolehkan kerajaan menaikkan perbelanjaan negara secara mendadak merupakan fahaman ekonomi cetek. Pertumbuhan tinggi dalam bidang AI, pusat data dan digital ini tidak memberikan hasil pendapatan terus kepada negara. Ia memberikan ruang dari segi pembangunan, peluang pekerjaan dan peningkatan keupayaan teknologi. Jadi hasilnya di situ. Ia tidak umpamanya membuka kilang atau hasil pertanian di mana hasilnya pulangan terus kepada negara. Jadi hasilnya tidak setimpal dengan peningkatan pertumbuhan, katanya pada Majlis Perasmian Expo Inovasi dan Pengkomersialan Nasional NICE 2026. Menyentuh berhubung belanjawan 2027, PMX juga berkata peruntukan tambahan bagi sektor-sektor tertentu ada hadnya bagi mengelakkan risiko peningkatan hutang yang lebih tinggi. Katanya lagi, dana yang digunakan untuk menampung belanjawan 2027 adalah daripada hasil kutipan cukai dan ia tidak boleh dinaikkan sewenang-wenangnya serta dilaksanakan secara berhati-hati. Kita perlu memahami kekangan kita. Adakah ini bermakna kita semestinya perlu mengurangkan peruntukan untuk penyelidikan dan sains? Tidak. Tetapi apa yang saya cadangkan ialah kita memanfaatkan sepenuhnya kapasiti yang ada dan memastikan sinergi antara pusat-pusat penyelidikan, universiti, GLC, syarikat milik kerajaan dan sektor swasta ditingkatkan lagi bagi memastikan kaedah penyaluran dana yang lebih berkesan, katanya. Pada 14 Ogos lalu, Bank Negara Malaysia BNM mengumumkan ekonomi Malaysia berkembang 6.0% pada suku kedua 2026, meningkat daripada 5.4% pada suku pertama. Menurut BNM, pertumbuhan itu didorong permintaan domestik yang berterusan dan ekspor yang kukuh, manakala perbelanjaan isi rumah disokong pertumbuhan pendapatan yang stabil serta sokongan dasar berterusan. Ekspor pula dipacu antaranya oleh kekuatan produk elektrik dan elektronik ENE, perkembangan ekspor perkhidmatan serta pemulihan ekspor gas asli cecair LNG dan produk pembuatan bukan ENE. Sektor perkhidmatan berkembang 5.9%, manakala sektor pembuatan mencatat pertumbuhan 7.3% dengan prestasi ENE disokong permintaan kukuh berkaitan kecerdasan buatan AI. BNM mengekalkan unjuran pertumbuhan ekonomi negara antara 4.0 hingga 5.0% bagi 2026 dengan perkembangan terkini menunjukkan pertumbuhan keseluruhan tahun boleh berada sekitar 5%.